Welsh Grill Muar setiap tahun menyediakan hidangan berbuka puasa ala buffet. Berbagai hidangan disediakan, dari masakan ala barat hinggalah ke masakan tempatan atau tradisional, dari berbagai lauk pauk hinggalah berbagai kuih muih. Welsh Grill Muar diusahakan oleh 4 orang chef yang berpengalaman dan mereka adalah adik-beradik. Terletak di Jalan Bakariah dan Jalan Saleh menghala ke Pagoh, hanya beberapa minit dari Bandar Muar. Ini ialah barisan lauk pauk terdiri daripada berbagai pilihan. Berbagai jenis kuih muih tempatan yang menyelerakan. Di bahagian luar restoran terletaknya berbagai masakan kampung atau tradisional. Walaupun berkonsepkan buffet, namun setengah hidangan perlu dipesan terlebih dahulu, terutamanya masakan barat. Dalam visual kelihatan, salah seorang chef dengan tekun dan cekapnya sedang menyediakan masakan barat yang dipesan oleh salah seorang pelanggannya. Siap sudah satu hidangan, spaghetti, makanan yang berasal dari Itali. Inilah menu dan tarikan utama setiap bulan Ramadan di Welsh Grill Muar, kambing bakar. Kumpulan muzik yang dijemput khas setiap hari sepanjang bulan Ramadan untuk menghiburkan mereka yang berbuka puasa. Mereka yang berada di sini adalah sama ada keluarga, teman-teman ataupun rakan sekerja. Berbagai jodoh telah pun dipilih dan kini telah tersusun di atas meja, hanya menanti waktu berbuka puasa. Kambing bakar, makanan laut, kurma jangan dilupa sebagai pembuka sebelum menjamah hidangan lain. Pelbagai kuih muih, pecal, makanan tradisi tempatan. Waktu telah tiba.
Selamat berbuka puasa. Selamat menjamu selera. Selesai berbuka, tiba masa untuk bersurai. Satu kepuasan berbuka puasa di Welsh Grill Muar.